Sampai. Ni barang daripada negara China. Original ni. Jom kita tengok apa yang ada. Kita buka dulu kan. Tak ada gunting kan. Rasanya yang ni adalah Signal Mini Cooper. Ini Signal Mini Cooper. Sebab yang lama punya dia dah tercabut, so kena ganti. Jom kita pergi tengok. Okey, yang ni yang hilang ni. Ni hilang. Mungkin je jatuh kot. Tapi yang ni dah 2 kali hilang lah. Yang ni, yang sebelah sini dah 2 kali hilang. Mana dia? Kita pergi sebelah sana. Kita test dulu. Ini yang sebelah kanan dia. Masih ada function lift. Kita tengok yang sebelah kiri dia. Ini tak ada lampu. Ini kebetulan terbakar. Okay, Mini Cooper punya bonnet sebelah kiri. Kalau nak buka bonnet di sebelah kiri. Nak tukar signal ni, dia kena buka bonnet dulu. So yang kena cabut yang ni dulu. Kita dah buka dah ni. Okay, yang ni dia sebab dia dah reput kita dah buka. So yang ini adalah mentol dia, kita cabut daripada sini. Mentol dia. Okay, yang mentol depan ni kita kena cabut. Ini lah. Sebelum kita boleh slot dia punya apa tu, dia punya wire kan kat depan ni. So kita dah sambungkan. Kita cabut yang ni tadi tu, tu kita terus sambungkan. Dia akan jadi macam ni. Sekarang ni kita nak masukkan dia kat sini. Okey, cun. Sebelah sini dah settle. Cantik dekat sebelah sini pula. So kita settle dekat sebelah sini pula. Yang ni dah siap buat cun lah. Nampak garang kan? Kat sini tak? Garang bib. Kat sini for the activities of such person. So the enactment of the ni lah keadaan dia. Signal Alphard. Okay guys, jangan lupa subscribe,
hantar kedai ni 100 weh.